Bagaimana nasib seorang mak rempit yang mati masih merempit? Boleh tahan soalan. Dia main air mani semua. Dan seorang penyakit dadah yang mati disebabkan dadah, adakah dia dikira sebagai membunuh diri? Baik. Mak rempit ni dia mati berlanggar mutu. Bila dia mak rempit, lepas tu dia mati berlanggar mutu, belum tentu bunuh diri. Dia mak rempit, dia bawa molek hari tu. Kong melanggar di kereta, tak lagi bunuh diri. Dah dia mak rempit kan? Betul dah dia mak rempit, dah mati dia bunuh diri. Dia nak mati bunuh diri, dah mati mak rempit. Dia bawa motosikal, dia tengok dah lari depan, kepit dah ngebab, ya, nak masuk juga, mati bunuh diri. Pada adaknya memang dia akan mati, dia buat juga, itu panggil membunuh diri. Ataupun berat kemungkinan dia akan mati kalau buat gini, dia panggil membunuh diri. Kalau dia rawang saja, kena langgar di lari minyak, nak mati, bukan bunuh diri. Walaupun sebelum pada ni dia bawa ganah pada ni, hari ni dia bawa molek, lepas-lepas tak dikira. Pada hari mati tu saja dikira. Maksud pada hari mati tu tengok cara dia bawa gua ni. Kemudian orang mati dadah, mati dadah bunuh diri. Kalau dia mati sebelum dia bertaubat dan dia masih menggunakan dadah. Isyak dadah cocok. Siapa dia mati tidak ada taubat, maka dia hukumnya bunuh diri. Isyak dadah, siapa kronik dah kata tidak tahan lama dah dia ni, dia pun bertaubat kepada Allah. Nampak? Dia pun berhenti. Selang 2 bulan mati juga. Bukan mati bunuh diri. Allah ampun.